Isi hati. Wira duduk di bawah pokok mangga. Dia rasa berat di dada, seperti ada banyak awan kelabu di dalamnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan itu. Perasaan ini, rasa sedih dan kecewa, itulah yang dipanggil isi hati. Wira cuba menyembunyikannya. Dia senyum nipis, tetapi senyumannya tidak sampai ke mata. Tiba-tiba, Laila datang. Laila ialah kawan baik Wira. Laila melihat Wira yang tidak seceria selalu. Wira, kenapa kamu diam sahaja? Ada sesuatu yang mengganggu kamu? Tanya Laila lembut. Wira memandang Laila. Dia ingin bercakap, tetapi kata-kata itu tersekat di kerongkongnya. Isi hatinya terasa seperti kotak yang terkunci rapat. Jangan risau, Wira, kata Laila. Kawan yang baik sentiasa ada untuk mendengar. Apa sahaja isi hati kamu, ia tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuk dikongsi. Wira menarik nafas panjang. Perlahan-lahan, dia mula bercerita tentang anak kucing jalanan yang dia harap dapat pelihara, tetapi tidak dibenarkan oleh ibunya. Laila mendengar dengan penuh perhatian. Dia tidak menyampuk, hanya mengangguk faham. Apabila Wira selesai, dia rasa jauh lebih ringan, seolah-olah awan kelabu itu telah diterbangkan angin. Wira tersenyum ikhlas kali ini. Rasa berat di dada sudah hilang. Terima kasih, Laila, bisiknya. Apabila kita berkongsi rasa suka, duka, atau cemas yang terpendam di dalam jiwa, kita sedang mencurahkan segala yang kita simpan. Ini adalah maksud. Isi hati, segala perasaan yang terkandung dalam hati. Contoh ayat, dia mencurahkan segala isi hatinya kepada teman karibnya.